Tak dia makan dia. Ha, nampak tak durian? Kita aduh. Kita kenduri durian hari ni. Kita buat wadai kiping ni, bak kata Banjarnya wadai kiping ni. Ada warna pink. Ada warna hijau, ada warna kuning. Tak ada biru. Itulah kita nak biru. Ada kenduri bubur durian. Alhamdulillah dapat ke ni bersama-sama dengan kawan-kawan kita buat apa kenduri bubur durian. Seronok masak ramai-ramai. Dapat makan durian, dapat buat apa kuih wadai kiping ataupun gayam bak kata orang Banjar. Ataupun puteri mandi, bubur kacang ada, kita buat kuah durian. Musim durian banyak kan? Kita kongsilah rezeki. Wadai kiping ni dibuat pada beras pulut tau. Dah bancuh, bubur pewarna. Lepas tu kita buat bulat-bulat. Lepas tu kita tekan penyekkan dia. Itulah dipanggil wadai kiping. Itu orang Banjar. Tapi kalau orang Melayu cakap apa? Puteri mandi. Begitulah. Sesekali buat program macam ni seronok juga. Ni ngarannya wadai kiping. Dibulat-bulat, dipinyek-pinyek. Kami tak ramai tapi kami ada. Ginilah yang wanita. Itulah muka-mukanya balik-balik orang yang sama. Simpan sini buat kenangan bersama kawan-kawan. Ni baru bol. Terus campur dalam periuk. Orang lama gitu deh. Masukkan tadi yang kita genter-genter tadi ke dalam air panas. Kita masak sampai dia timbul. Lepas dah masak timbul, barulah kita bubuh santan, barulah kita bubuh gula pasir, lepas tu kita bubuh gula merah. Ada durian ni sebab kenduri bubur durian, kita bubuh durian. Begitulah cara dia. Bubuhlah sikit pandan kalau ada daun pandan, begitu. Itulah caranya nak buat wadai kiping. Ni bubur kacang. Bubur dengan durian. Sedap, marvelous. Kita tambah lagi 2 kotak santan. Tak kurang pekat katanya santannya. Kita kacau yang wadai kiping tadi. Kita dah bubur santan tadi bagai kan. Kurang pekat. Kita tambah sikit. Kita punya santan. Siap kita punya wadai kiping. Okay guys. Jemput follow Kak Hani untuk next video. Banyak lagi nak kongsi. Terima kasih watching.